Okey, Assalamualaikum. Jadi dekat aku ni ada sebiji Gen 2 lah. Gen 2. Okey. So apa masalah Gen 2 ni? Masalah dia punya apa ni? Dia punya power window dia tak boleh turun ya. Okey. So switch dia kalau tengok satu ni dah tercabut dah lah. Owner tarik sampai dia tercabut. Okey, so yang ni switch belah sana belah penumpang. So jom kita try turun. Tak boleh tak boleh. So semua ni kalau ikutkan dia function, tahu tak? Tapi bila kita main cermin, dia turun sikit je. Lepas tu dia berhenti. Okey, dia berhenti. Lepas tu kita main lagi switch ni, tekan, tak boleh dah. Bila kita biar lama sikit, dalam 5 minit ke macam tu, bila kita tekan switch, dia turun sikit dah. Lepas tu main-main dah tak boleh dah. Kena tunggu lagi 2-3 minit ataupun 5 minit baru boleh. Okey. So semua switch ni dia jadi tak function lah. Sekali dengan pintu driver jadi susah sikit lah. Jadi sekarang ni kalau tengok simptom dia ni, dia macam intermittent, tahu tak? Kejap okey, kejap tak okey. So sama ada masalah switch ataupun masalah pada tingkap lah, ataupun masalah wiring. Jadi dia macam bila kita main switch, dia bagi api, sepatutnya dia jalan direct lah. Sekarang ni dia jalan sikit dah dia berhenti. Seolah-olah macam ada benda tak rapat, ataupun mungkin motor dia nak rosak ke apa. So aku akan check dulu lah sebelah. Okey, so door trim aku dah buka. Okey. Cermin tak turun lagi lah, cermin dah atas lagi. So switch pun aku dah buka 2 kali. So yang ni switch dia. Jadi yang belah kanan aku tak boleh nak test lah, sebab switch dia tak ada, dah pecah, dah hilang entah ke mana aku tak tahu. So yang ni yang belah kiri lah. Yang ni belah kiri. Jadi aku boleh test yang belah kiri lah. Okey. So sekarang ni owner dia nak buat pintu depan belah kanan dengan pintu depan belah kiri je lah. Okey. Belah belakang dia tak nak buat lagi lah. So aku check yang depan dulu. Okey. So pintu belah sana aku nak check melalui switch tak boleh, sebab switch belah kanan dia tak ada. So yang tu aku kena check manual lah tu. Kena pakai bateri lah, direct bateri. Jadi aku boleh check guna switch untuk cermin pintu belah kiri saja. So aku boleh perhati cermin pintu kat situ. Okey, nampak tak? Dia ada pergerakan sikit lah. Okey, dia ada pergerakan sikit. Tapi tak apa, kita check dulu step by step. Okey. So macam mana kita nak tahu switch ni okey ataupun tak okey? Jadi kita kena guna test lamp lah. Kalau switch ni okey, api akan sampai ke motor. Okey, kalau switch tak okey, api tak akan sampai ke motor. Ataupun ada masalah wiring pun boleh menyebabkan api tak sampai ke motor lah. So kalau masalah wiring ni leceh sikit lah. Kita nak kena check dah. Okey, so kepit kat sini. Dekat door striker ni. Okey, nampak? So untuk wayar motor dia kat mana? Ni wayar motor dia ni. Nampak soket ni. So soket ni pergi ke dalam ni. Dia pergi. So belakang ada motor ya. Belakang ada motor ni soket dia ni. Okey, kita try satu-satu soket dah. Okey. Aku dah cocok kat situ. So kita main switch lah. Kita main switch. Kita nak tengok api sampai tak sampai ke motor. Okey, api sampai ke motor. Bermakna okey lah. Switch untuk turun okey. So yang hijau ni untuk turun lah. Dia hijau belang merah untuk turun. So yang kuning belang biru ni untuk naik. Okey. So jom. So yang ni kita tarik ke atas lah nak naik. Kita test tengok. Okey. Turun dengan naik ada api. Okey. Yang tu naik lah. Naik ada api. So untuk soket ni tak ada masalah. Okey. Yang ni untuk naik ada api. Yang ni untuk naik ada api. Yang ni untuk turun ada api. So switch tak ada masalah lah sepatutnya. Okey. Sebab dia boleh turun dan naik. Tapi masalah sekarang ni cermin ni lekat, dia tak nak turun. Okey, yang keduanya kita test. Lagi sekali main switch. Okey, naik. Dengar tak bunyi tu? Ketak. Okey, turun pula. Kau dengar bunyi tu? Okey, motor dia ada bunyi. Tapi dia macam dia tak nak pusing. Ketak. Dia macam lekat. Okey. So sekarang ni sama ada motor ni dah tak kuat, ataupun gigi dia dah patah, ataupun cermin ni dia dah jam kat mana-mana, dia dah lekat. So motor dia ni dia tak mampu nak berpusing, dia tak mampu nak gerakkan cermin. Okey. Jadi macam mana sekalipun dia punya palang dia ni, regulator dia ni, ataupun orang panggil palang X, yang ni kita kena buka. Kita kena bawa keluar. Motor dia duduk kat palang tu. So memang kena bawa keluar sekali lah. Okey. So nak bawa keluar sekali tu, kena buka lah beberapa skru. Tapi tolong standby selotip lah ya. Sebab nanti cermin dia akan jatuh. Bila kau buka ni nanti cermin dia akan turun sikit.
Jadi cermin ni kena tarik balik ke atas, kena selitip. Ataupun kita kena bawa keluar cermin ni. Okey, faham. Okey, jadi sekarang ni aku nak buka dulu dia punya regulator dia ataupun palang X. Okey, selagi tak buka, selagi tu kita tak tahu apa masalah ni. Sebab api sampai dua-dua, motor pun ada bunyi. Cuma tak tahu motor tu elok ataupun tak elok. Okey, dia bunyi-bunyi, dia macam tak kuat. Takut motor tu dah tak berapa elok ataupun dia lekat dekat mana-mana. Okey, jom. Okey, so ni aku test dekat luar. So boleh tengok motor dia tak berapa kuat. Okey. Dia biasanya gigi dia ni dia akan patah. Gear dia ni akan patah. So kalau gear ni patah, cermin dia akan jatuh. Tapi sekarang ni gigi dia elok. So sekarang ni motor dia dah tak berapa elok Okey, nampak?
Okay, kita nak jalan. So aku nak kena cari motor dulu. Okay, jadi cermin ni kau kena angkat naik lah. Okay, so sepatutnya cermin kita turun dulu, baru kita boleh buka 2 skru cermin tu. Okay, tapi sekarang ni benda ni dah jam, dia tak bermain. Jadi cermin aku kena buka regulator dia dulu bagi jatuh. Okay, baru aku boleh buka 2 skru cermin. Okay, jadi bila dah buka tu, cermin ni korang tarik ke atas lah. Okay, tarik ke atas, lepas tu korang selitip. Okay, sebelum tarik ke atas, korang selitip dulu kat sini. Standby tu selitip. Supaya apa? Supaya nanti senang. Nak standby selitip macam mana? Standby selitip macam ni. Selitip, korang gantung kat sini. Okay, gantung tu bagi dia tenganga. Okay, nampak? Okay, bagi dia terbuka macam tu. So tangan kiri korang tarik cermin. Bila dah rapat kat atas, tangan kanan korang tekan je ke cermin macam ni. Okay, so cermin memang dia kena sangkut lah. Kalau tak nak sangkut pun boleh. Cermin ni kita boleh bawa keluar lah, tak ada masalah. Ikutlah mana-mana pun. So biasa macam aku biar kat kereta lah, aku malas nak bawa keluar. Okay, so nak buka motor dia tolong hati-hati lah. Sebab dekat sini dia ada spring besar ni lah. So spring besar ni dia akan tahan ke gigi motor ni. Jadi sebelum kau buka ni, eloknya kau lepaskan dulu spring. Okay, kalau nak buka ni terus pun boleh, tapi spring ni kau kena pijak lah. Tapi kau nak selamat, kau cabut dulu spring. Okay, kau pakai lah screwdriver leper ke. Aku macam mana aku pun lupa dah, sebab benda pun jarang buat. Okay, so spring dah tercabut. Spring dah cabut sama lah. Okay, so dia tak dia tak menarik dah lah. Dia tak menarik dah dia punya gigi ni. So baru kita boleh buka motor dia. Pastikan dia punya bush ni tak hilang. Okey, cek balik tengok. Oh, dia ada sebelah aja. Okey, dia ada sebelah aja. Dia sepatut ada 2 belah. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat sini. Nampak tak? Dia ada jarak sini. So bush tu dia akan duduk kat sini. Kalau tak dia terkunci, dia akan jadi cengek. So dia nak macam ni. Dia sepatutnya ada 2 lah. Tapi ada 1 je. Okey, jumpa dah. Ada 2. Pastikan ada lah, jangan hilang. So aku nak tukar motor lah. Sebab tengok motor dia pun memang tak kuat dah. Jadi aku nak tukar motor lah. Jadi yang belah satu lagi, belah kanan pun aku suspect motor jugalah rosak. Okey, sebab dia dua-dua belah. Kejap okey, kejap tak okey. Satu lagi switch dia elok, tapi yang belah driver tu dah pecah. Jadi dia suruh aku tukar sekali. Okey, soalan tu kau tengoklah sekali benda ni lah. Kalau dia dah tak elok ke, dia dah sengit ke, dia dah rosak ke, bolehlah tukar sekali. Sebab lain kali kalau kau nak tukar, kau kena buka macam ni juga. Dia payah. Okey, dia payah. Nak tukar motor saja memang kena buka benda ni. Nak tukar benda ni pun kena buka juga sekali dengan motor. Dia payah. Soalan lang tu kalau dah tak elok, tukarlah. Sebab Gen 2 ni kereta lama, betul tak? Berapa belas tahun dah. So benda ni pun boleh lagi lah nak guna. Okay? Kalau anda nak jimat, boleh lagi lah nak guna, tak ada masalah tu. Tapi kalau dah tak berapa elok tu, elok tukar baru lah. Okay, so sekarang ni aku nak bawa motor ni pergi kedai spare part dulu. Nak cari, tak tahu ada ke tak ada. Sama je dengan personal saya, aku tak tahulah. Kena bawa dulu. Okay, jadi aku dah belilah barang dia. Okay, ni jenama apa lah? Jenama VSO kot. Aku pun tak pastilah. Tapi yang ni aftermarket punya lah, bukan yang original lah. So kalau tengok packing dia tulis Saga LH Power Window Motor. So aku tak pasti Saga apa. Saga lama ke, Saga baru ke, FL ke, FLX ke, BLM ke, Saga VVT ke, aku tak tahu. Dia tulis Saga je. Okay, dia nama VSO. So yang ni yang belah kiri, yang ni yang belah kanan. Okay, yang ni yang belah kanan. Okay, sebab aku nak tukar kiri kanan lah. Sebab tu aku beli dua-dua lah, kiri kanan. Okay, jadi sini sedikit tip lah aku nak kongsi lah. Aku jumpa benda ni. Okay, so untuk motor kiri yang ni lah,
Kalau tengok aku buka tadi ada kesan berkarat ni kan. Okey, so yang ni yang kiri. Jadi yang ni yang kiri lah, yang baru. Okey. Okey. So untuk kiri tak ada masalah. Untuk kanan aku buka yang ni yang lama. Okey, nampak? Yang lama. Okey, nampak wayar dia kotor, soket dia kotor, yang lama. So yang ni yang baru, nampak wayar dia baru, bersih lagi. Okey. So nampak tak apa perbezaan? Yang belah kiri tak ada masalah, yang belah kanan ni. Kau boleh tengok yang belah kanan ni. Okey. Nampak tak apa perbezaan dia? So ni motor lama, ni motor baru. Nampak tak bentuk dia tu? Nampak tak? So yang ni, yang belah kanan yang lama ni aku buka ni, sebenarnya motor ni motor belah kiri ya. Nampak tu? Jadi macam mana kau nak tahu motor kiri ke motor kanan? Okey, kau baringkan macam ni. Kau jangan buat macam ni. Kau baringkan macam ni, bagi nampak gigi dia. So kalau motor belah kiri, yang hitam ni dia mesti tembak ke kiri lah. Okey. Untuk yang belah kanan, yang hitam ni, yang belah gigi ni dia mestilah tembak ke kanan. So sekarang ni, yang aku buka tadi ni, yang ni dia tembak ke kiri ya. Nampak tu? Sama dengan yang tu. So yang ni motor belah kiri. Yang ni motor belah kiri. Tapi pemain lama dia pasang dekat belah kanan. Boleh ke masuk? Boleh masuk. Function ke? Function. Tapi tak tahu apa akibat dia. Takut nanti bila kita pasang boleh, bila kita main tingkap banyak kali dia akan sangkut dekat mana-mana. Kat sini ke, kat tepi ni ke, kita tak tahu. Ataupun dia tak sangkut, tapi dia tak tahan lama. Dia tak tahan lama. Pakai 2-3 bulan ke, setahun ke dia rosak. Tak tahulah kan? Tak tahu. Okey. Jadi walaupun belah kiri boleh masuk belah kanan boleh masuk belah kiri, seeloknya tak payahlah buat macam tu. Okey, seeloknya tak payahlah buat macam tu. Kecuali kalau terdesak lah. Okey, kalau terdesak, kalau urgent, memang barang tak ada sangat, korang pula emergency memang nak kena guna tingkap, tak apalah kan. Tapi kalau korang buat DIY, korang ada masa untuk cari barang, seboleh-bolehnya janganlah pasang terbalik ya. So macam yang ni, yang lama dia betul lah yang belah kiri. Tapi untuk cermin belah kanan, dia tak pakai motor belah kiri. Dia pakai motor, dia tak pakai motor belah kanan. Dia pakai motor belah kiri ya. Jadi aku tak beli yang belah kiri lah. Okey, aku tukar yang kanan. Aku ikut spek yang asal dia. Okey, so boleh tengok lah. Kiri kanan, dua-dua motor dia pakai yang kiri. Okey, so aku beli baru, yang kiri aku ambil yang kiri, yang kanan aku ambil yang kanan. Boleh tengok lagi sekali perbezaan dia. Yang kiri dia tembak ke sana, yang kanan dia tembak ke sini. Okey, dia tak sama. Apa akibat dia aku tak tahu, aku malas nak cuba. So kita pasang ikut yang betul lah. Okey. Jadi barang ni kalau korang nak beli dekat spare part, korang bawa contoh. Okey. Dia kadang-kadang bentuk dia sama, takut lubang dia tak sama. Tu yang kita tak nak tu. Jadi seeloknya bawa contoh. So kalau korang bawa contoh kat kedai, senang lah, korang letak kat sini. Okey. Lepas tu korang tengok lubang belakang dia, sama tak lubang? Okey. So kalau lubang sama, bentuk dia sama, okey lah, boleh ambil lah. Kalau dia lari-lari sikit, jangan ambil lah. Okey, jangan ambil. Contoh macam hari tu kereta kenari, aku nak tukar motor belah driver lah. Motor belah driver. Kedai tu beli kat kedai aksesori lah. Sebab terpaksa kan, urgent. So aku beli kat kedai aksesori. Balik-balik pasang, tak berapa ngam. Rupa-rupanya kedai aksesori bagi motor untuk kereta kancil. Okey, motor untuk kereta kancil. So motor kereta kancil boleh masuk dekat kereta kenari belah kanan. Tapi apa yang membezakan dia? Apa yang membezakan dia tu lubang dia ni. Okey. So kalau kenari, kita boleh kunci 3 lubang. Jadi bila kita ambil motor kancil, kita pasang kat kenari, dia tak boleh masuk 3 lubang. Okey. Lubang dia lari sikit. Jadi dia boleh skru 2 lubang je. Kita boleh pakai lah. Boleh je pakai walaupun 1 lubang tak boleh skru. Tapi akibat dia nanti takut motor ni dia tak balance, tahu tak? Dia tak kemas elok, dia akan bergoyang-goyang dan dia akan cepat rosak lah. Dia sengit ke, dia misalignment ke apa kan. Okey. Sebab tu kalau kau nak beli barang, pastikan kau bawa contoh lah. Bawa pergi spare part lah. Ukur bentuk dia tu. Okey, ukur lubang dia sama ke tak sama. Tengok lubang dia sama tak. Okey, bentuk dia sama tak. So sama jugalah macam ni. Yang ni walaupun belah kiri boleh pasang kat belah kanan, tapi tak payahlah buat macam tu kan. Sebab kita tak tahu jangka panjang nanti macam mana. Okey. Sebab kita ni kaki DIY je. Kalau pemain mungkin orang tahulah kan. Orang dah biasa dah main dengan benda-benda macam ni. So macam aku tak naklah pakai yang belah kiri untuk belah kanan. Aku ambil yang belah kanan jugalah. Okey. So pasang ikut spek dia lah. Okey, so dah beli dah. Jom kita pasang. Okey. Tapi sebelum pasang tu ada satu benda lagi aku nak kongsi. Okey, ada satu benda lagi aku nak kongsi. Okey, so contoh tadi cermin aku buka dalam keadaan dia naik atas. Okey. So dia punya X dia ni ataupun regulator dia ni, keadaan dalaman dia macam ni lah lebih kurang. So cermin bila naik dia akan duduk kat atas.
sepatutnya bila kita nak buka cermin, kita kena turunkan benda ni ya. Kita kena turunkan benda ni. Barulah tempat skru cermin ni kita boleh buka. Okey. Tapi tadi masa aku buka tadi, benda ni tak boleh nak turun sebab dia lekat dekat gigi motor ni. Okey, benda ni tak boleh nak buat turun. So tak boleh nak buat apalah. Memang aku kena buka ni, kena buka 4 skru dekat pemegang dia ni bagi benda ni jatuh. So bila benda ni jatuh, barulah aku boleh buka cermin. Okey. Kalau benda ni elok tak apa. Kita boleh turunkan dia, kita buka dulu cermin. Lepas tu kita angkat balik cermin, kita seletik. Faham? Tapi sebab benda ni rosak, jadi memang tak boleh nak buka cermin tu. Sebab skru dia duduk dalam panel pintu. Jadi kita kena buka dulu 6 skru regulator dia ni, bagi dia jatuh, barulah kita boleh buka cermin. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita nak pasang balik. Kita nak pasang balik sekarang ni cermin dalam keadaan terangkat. So cermin dalam keadaan terangkat dia duduk macam ni. Okey. Jadi kita boleh pasang motor. Tapi masalah dia apa? Masalah dia kalau kita pasang motor dalam keadaan cermin terangkat macam ni, nanti batang atas dia ni, dia punya landasan dia ni, dia akan kacau cermin tu. So bila kita nak skru ni nanti, ada 2, sini ada 4, ada 6 skru semua sekali. Bila kita nak skru dalam keadaan cermin duduk kat atas ni, payah. Okey, payah. Dia akan bergerak-gerak, dia akan lari. Sebab apa? Sebab batang atas ni, dia belaga dengan cermin. Okey. Kalau kita buka cermin tak apa. Sekarang ni cermin kita tak cabut, kita seletik dekat pintu je. Okey, faham? So kita tak boleh pasang dalam keadaan macam ni. Jadi kita kena pasang dalam keadaan cermin turun. So macam mana cermin turun? Jadi korang kena turunkan benda ni. Kena turunkan benda ni. Okey. Kena turunkan benda ni, bagi dia duduk macam ni. So benda ni pun korang kena adjust juga. Korang tak boleh pasang terus je. Sebab bila korang pasang motor kat sini, nanti dia lekat. Bila dia lekat, dia tak boleh nak adjust dah benda ni. Bila tak boleh nak adjust, nanti korang nak skru dekat kereta, nanti payah. Okey. So korang ambil center macam ni. Okey, ambil center macam ni, senang. Okey, jadi motor korang pasang kat sini. So kalau nak adjust sikit pun boleh. Macam tu pun boleh. Tak ada masalah. Pastikan dia lurus. Kalau macam ni, cermin dalam keadaan bawah. Tak apalah macam ni, kita boleh skru dulu. Nanti kita dah pasang, kita boleh naikkan dia. Okey, faham tak? Faham? Okey, lagi benda apa lagi ya? Lagi dekat sini, dekat celah ni, dekat sini, dekat dalam ni, railing ni dekat dalam railing ni, korang sapu minyak grease supaya dia senang bergerak. Okey. Sebab dalam ni plastik dengan besi, lama-lama nanti takut plastik tu pecah, rosak. Nanti nak kena buka pula lagi sekali. So sebelum kau pasang, kau sapu dulu minyak grease kat landasan dia ni ya. Kat landasan dia ni, dekat edge dia ni, dekat sini. Okey. Baru kau boleh pasang kat kereta. Okey, berbalik pada tadi pula, bila kita dah setting sama macam ni, barulah kita boleh pasang motor. So tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Sebab motor dia ni, bila kita main, kita bagi api direct, motor ni akan pusing direct. Okey. Dia akan berpusing, dia tak ada berhenti. Okey. Dia tak akan berhenti, dia berpusing. So tak kisah kau nak letak point kat mana, kat sini ke, kat sini ke, kat sini ke, kat bawah ni ke, tak ada masalah. Cuma bila kau dah pasang motor kat sini, korang jangan gatal-gatal pula pergi test dengan api kat sini. Kalau korang test dengan api kat sini, katakanlah korang terlajak kan, so dia terpusing, dia akan habis kat sini, dia akan tercabut, benda ni dia akan bidas, benda ni dia akan tendang. Okey. Sebab motor ni dia tak ada stop. Dia tak ada stop Dia pusing je. Kecuali korang lepaskan api, dia berhentilah. Kalau korang dah pasang, korang test dengan api, dia pusing, memang dia akan pusing habis lah. Sebab dia tak akan berhenti motor ni, dia akan pusing direct. So kenapa dekat kereta dia tak berhenti? Kenapa dekat kereta dia berhenti? So kereta, bila kat kereta, benda ni, dua ni, kita skru kat cermin. Jadi bila kita naikkan cermin tu naik, dia lekat. So bila dia lekat, motor ni dia tak boleh pusing dah. So dia berhenti lah. Kalau dia turun sampai bawah, dia lekat. So motor ni tak boleh pusing lah. Jadi kalau dekat kereta tak ada masalah. Benda ni dia takkan tercabut. Okey. Cuma dekat luar je korang tak boleh nak test beria sangat. Okey. Kena test sampai sini. Sampai sini, okey dah cukup. Kalau korang bagi api direct, dia akan pusing direct, dia akan tercabut dan dia akan tendang benda ni. So agak bahayalah. Okey. Benda ni tendang spring dia ni. Dan satu lagi, kau nak kena buka balik motor tu. Nak kena adjust balik benda ni. Okey. Panjang dah tu aku cerita tu. Agak-agak korang faham lah. So sekarang ni aku nak pasang dulu motor belah kanan. Okey. Macam aku cakap tadi lah. Kita setting bagi ke bawah. So yang tu yang belah kiri, cermin dia duduk atas. So yang ni aku nak setting dulu bagi dia turun ke bawah. So sama jugalah step dah. Tapi yang ni tak apalah, aku pasang belah kiri lah, senang. Sebab aku buka belah kiri, nanti korang tengok belah kanan, korang pening pula. Okey, so aku nak pasang belah kiri. Jom. Okey, jadi bolehlah tukar motor. Boleh tukar motor. So macam aku cakap tu, sebelum pasang kita adjust dulu bagi dia rendah. Okey. Kalau korang nak pasang tinggi boleh. Tapi cermin dekat kereta tu korang kena cabut. Kalau korang tak cabut cermin, korang seletik macam aku seletik tu, dia punya railing belah atas ni nanti dia akan sangkut ke cermin tu. So korang nak ikat regulator ni payah ataupun tak boleh.
Tu masalah dia tu. Okey, kalau cermin kau cabut, tak ada masalah. Nak pasang tinggi pun boleh, nak pasang rendah pun boleh. Tapi kalau cermin tak cabut, memang tak boleh pasang tinggi sebab railing dia kacau. Jadi macam mana pun kena adjust bagi rendah lah. Supaya tak kacau cermin masa kita nak pasang ni nanti. Kalau tak, nanti nak masuk regulator ni memang payah. Okey, so kita rendahkan dia. Okey, bagi dia turun. Macam ni. So ini kena adjust sekali lah ya. Kena pusing macam ni. So kalau macam ni dia tinggi. Kalau macam ni dia ke bawah. So kita ambil tengah-tengah lah lebih kurang. Kita ambil sini lah lebih kurang. Okey. Macam mana kau nak tahu? Macam mana nak tahu tu kau tengok ni lah senang. Okey. Tengok dia punya yang bawah ni. Pastikan dia sama dengan yang bawah ni. Okey. Nampak sama. So okey-okey lah. Okey. Bagi dia duduk macam ni. So yang ni dia free lah. Nanti ketika boleh mati. So yang ni dia free buat masa sekarang ni. Okey. So pasang belik motor. Okey, jadi motor ni masa aku buka, dia duduk macam ni ya. Dia duduk macam ni. Okey. Jadi aku akan pasang balik ikut macam asal lah. Tapi sebenarnya motor ni dia boleh juga duduk macam ni ya. Okey. Dia boleh juga duduk macam ni. Nampak? Okey. Lubang semua ngam lah. Lubang ni ngam, lubang ni ngam, lubang ni pun ngam. Tak ada masalah. Okey, boleh duduk macam ni. Sangkut tak dalam? Tak sangkut ah, tak sangkut. Tapi sebab aku dah buka dalam keadaan macam ni, jadi aku akan pasang dalam keadaan macam ni lah. Okey. So boleh je aku nak pasang macam ni pun. Tapi tak apalah, kita ikut yang asal lah. Okey, yang asal aku pasang, aku buka macam ni, jadi aku akan pasang balik macam ni lah. Okey. So spring jangan kacau lagi lah, kita pasang motor dulu. Okey, jadi sebelum aku pasang regulator, aku nak tukar dulu dia punya run channel. Run channel tu benda apa? Run channel tu ni getah pintu ni. Nampak getah ni? So getah daripada dalam tu dia naik ke atas, pusing kat situ, dia turun bawah ni. So getah run channel ni dia duduk dalam frame pintu. Okey? Cermin tingkap dia duduk dalam getah tu. Barulah cermin tu dia tak bergoncang, okey? Dia duduk fit dalam getah. Dan satu lagi dia untuk elakkan air masuk dalam kereta lah. Okey? Yang itulah tujuan getah ni lah. Dia bagi fit. Takkanlah nak pasang cermin letak celah besi kan. So celah besi tu dia mesti ada getah. So ni lah getah run channel. Okey? Dia duduk celah besi tu. Barulah kita masukkan cermin dalam getah. Okey? So nak tukar getah ni, kalau korang pasang dulu regulator jadi payah. Sebab regulator ni dia panjang. Lepas tu dia ada X. So dia memang kacau. Okey? Dan satu lagi, kalau boleh kau buka cermin. Buka cermin bawa keluar. Okey, barulah senang kerja. Sebab apa? Sebab getah tu panjang. Okey? So macam aku nak cuba dulu tak nak buka cermin. Kalau tak lepas juga, barulah aku nak bawa keluar cermin lah. Sebab apa aku tak bawa keluar cermin tu? Siap-siap. Okey? Sebab kereta dia ni, dia ada ni. Okey? Dia ada ni. Apa ni orang panggil? Door visor lah. Dia ada door visor. So bila ada door visor, aku nak tarik keluar cermin tu tak boleh. Okey, dia sangkut. Cermin ni ada yang kita kena keluarkan daripada luar. Ada yang kita kena keluarkan daripada dalam.
So untuk Gen 2 ni aku tak try lagi keluar daripada dalam ataupun daripada luar. Jadi aku nak buat tanpa buka cermin dulu. Okey, kalau tak lepas baru aku buka cermin. Okey, faham? Okey, so barang dia dah ada dah. Ni dia range channel. Range channel untuk Gen 2 aku tak pasti sama ke tak dengan Persona. Aku rasa sama je kot. Ni. Range channel. So kalau tengok dia punya ni pun ada lagi tagging dia ni. Yang ni part number dia. So ni tagging dia. Tengok packing dia macam mana. Barai. Okay. So yang ni aku boleh cakap yang ni condition NOS lah. Okay, NOS. NOS pula. NOS. New old stock. Okay. Stok baru yang lama lah. Stok lama baru. Okay, NOS. Yang ni kalau tengok gaya ni memang original lah. Okay, memang original lah tengok. So boleh tengok kain dia punya kain baldu dia cantik lagi lah. Okay. So benda ni agak limited lah. Okay, agak limited. Dalam banyak-banyak kedai yang jual, satu kedai aja ada belah depan. Okay, yang tu pun belah kiri. Belah kanan tak ada. So getah ni elok kita utamakan belah kanan lah. Sebab belah kanan kita lagi kerap nak main tingkap turun naik. Okay. Belah kiri tak penting sangat, belah kanan kena ada. Tapi masalahnya belah kanan tak ada. Aku cari dekat spare part Sungai Petani. Berapa belas entah kedai spare part aku tanya, semua tak ada jual. Kena order. Tak apa, kita order. Bila sampai masa, tak ada juga barang. Okay, tak ada stok. So nasib baik ada satu aku jumpa kat Shopee. Jadi lah. Tapi belah kiri lah, belah kanan tak ada. So kenapa kena tukar getah ni? Okay, kenapa kena tukar getah ni? Okay, jom kita tengok kat motor dah. Okay, kau boleh tengok kat motor ni. So yang ni motor belah kanan, yang ni motor belah kiri. Jadi dekat sini kita boleh tengok motor belah kiri ni dia berkarat. Motor belah kanan ni dia nampak baru lagi kan. Okay, so motor belah kiri ni pun rosak juga. Motor belah kanan ni pun rosak juga. Jadi kalau ikut owner, motor belah kanan ni, belah driver, dia dah tukar banyak kali dah. Aku tak tahu berapa kali dah, 2-3 kali dah dia tukar. Tapi tak tahan lama. Okay, motor ni akan rosak balik. Lepas tu main switch dia, yang dekat handbrake tu, main switch untuk turun naik cermin tu pun short sampai terbakar. Okay, so kenapa motor dia cepat sangat rosak? Okay, kenapa motor dia cepat rosak? So salah satu punca dia daripada range channel ni lah. Okay, so range channel ni dia dah keras. Jadi cermin nak turun tak ada masalah. Okay, nak turun tak ada masalah. Dia ringan je turun. Dia jadi masalahnya bila dia nak naik. Okay, getah dah keras, lepas tu dia lekat pula. Bila dia nak naik, tu yang jadi lekat tu. Pernah tengok tak orang pakai Saga ke, Wira ke, Iswara ke kan? Kereta-kereta lama. Bila tarik switch tu, cermin tu naik, lekat. Lepas tu diorang tolak pakai tangan sambil tarik switch. Baru cermin tu naik. Bila turun, okey, turun laju. Bila naik, dia naik sikit dah lekat. Kena tolak dengan tangan sambil tarik switch baru dia naik elok. So kenapa jadi macam tu? Punca dia tu daripada getah ni lah. Okey. Getah ni dah lama, dah keras, dah tak elok. Yang tu yang jadi lekat tu. Okey. So owner ni dah tukar motor belah kanan 2-3 kali dah. Motor sampai rosak. Main switch dia sampai short, sampai rosak soket dia terbakar. Tapi getah ni dia tak tukar. So kalau tukar motor banyak kali pun tak guna jugalah kalau getah ni tak tukar. Okey. Kalau tak nak tukar pun boleh, tapi getah lama tu kau kena letak polish lah. Okey, letak polish, letak apa-apa yang licin lah supaya cermin senang turun naik. Tapi itulah kan, kalau kau letak polish tu pun getah tu takkan selamanya lembut lah, takkan selamanya lembut. Okey, kau kena rajin. Seminggu sekali letak. So aku bagi tahu dia dah siap-siap. Okey. Motor ni kalau tukar banyak kali pun tak guna juga kalau getah ni dah teruk sangat dah. So kereta ni tahun 2005 kot. Okey, 2005 ke 2004 tak tahu. Dah 11 tahun. 11 tahun ke? 2004, 2025. 2004. 21 tahun lah. 21 tahun, betul kah? 2025, 2004. Betul lah, 21 tahun. Lama dah. So memang elok sangat nak tukar. So kereta dah 20 tahun, kau tukar motor rosak. Lepas tu, switch dia pun short. Sebab apa? Sebab bila kau main switch, jadi kereta ni dia tak ada auto up lah. Nanti aku cerita. Okay, so bila kau main switch, dia lekat. Korang paksa juga switch. Tarik switch tu. Cermin tu lekat. Korang tak tolong pun tolak cermin tu. Korang betul-betul harap motor tolak cermin tu. Sedangkan dia dah lekat kat getah ni. Jadi motor tak larat. Bila motor tak larat, kita paksa juga. Tanpa kita sokong dia, tanpa kita tolong dia. Jadi lama-kelamaan motor tak akan panas. Bila panas dia akan rosak lah. Ataupun dia akan short. Lagi teruk lagi kalau dia tendang ke main switch lah. Sekali dengan main switch terbakar. Okay. Okay.
So berbalik semula kepada switch tadi. Untuk kereta yang ada auto up, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Motor dia insya-Allah lah tahan lama. Sebab apa? Okey, katakan kereta yang ada switch auto up, getah dia ni dah rosak. So bila korang tarik 2 kali switch tu, dia akan naik auto. Dia akan naik auto sampai atas. Sekiranya getah ni dah tak elok, dah rosak, dah keras, dia tak boleh nak naik habis. Okey, bila dia lekat, dia akan turun balik. Okey, bila dia lekat, dia akan turun balik. So selamatlah motor dia. Dia tak apa yang cakap, dia tak memaksa. Dia tak memaksa. Berbanding kereta yang tak ada apa ni, auto up ni, kita tarik dia lekat, kita tarik juga. Tu yang jadi motor cepat rosak tu. Okey, so sekarang ni aku nak tukar dulu dia punya rem channel ni.
Okey, so dah siap pasang regulator, motor, run channel dengan cermin aku dah pasang balik. Okey, aku dah test turun naik. Okey, tak ada masalah. Tapi sekarang ni ada satu masalah sebenarnya. Okey. So apa masalah dia tu? Masalah dia dekat switch baru yang aku tukar ni. Masalah apa? Okey, so masalah dia bila aku tekan turun, cermin akan naik. Bila aku tarik naik, cermin akan turun. Okey. So dia jadi terbalik. Macam mana? Jom kita tengok. Okey, so ini ya. Aku tekan sekarang ni cermin atas aku nak turun. Jadi aku kena tarik switch ni. Okey. Boleh tengok aku tarik Okey. Bila aku tarik, dia turun. Dia sepatutnya bila tarik, dia naik. Yang ni dia tarik, dia turun. Jadi terbalik. So, aku try tekan pula. Aku tekan. Tekan. Okey. Bila tekan, dia naik balik. So, dia jadi terbalik. Jadi, macam mana kau nak buat? Okey. So, kalau jadi macam ni, senang je. Korang kena terbalikkan dia punya pin soket dekat motor tu. Terbalikkan. Okey, jom kita buat. Okey, so aku dah adjust dah. Aku dah terbalikkan dia punya pin. Okey, jom kita try ya. So yang ni aku tekan. Boleh tengok cermin. Okey, baru dia betul. So aku akan tarik pula. Okey. So settle lah. Jadi sekiranya jadi macam ni kat korang tukar motor baru, korang tarik atas, cermin turun. Lepas tu korang tekan ke bawah, cermin naik. Jadi korang ubah kedudukan wayar, kedudukan pin dekat soket motor power window lah. Okey. So senang je. Okey, so dah settle, tak ada apa dah. Jadi aku nak pasang balik lah plastik beras tu. Okey. So plastik tu seeloknya korang belilah plastik yang clear tu, plastik yang jernih tu, ambil yang tebal sikit. Korang pasang elok. Okey. Bukan apa, sebab pintu ni air akan masuk. Jadi bila air masuk, kemungkinan dia akan bocor, dia akan masuk ke plastik itu. Lama kelamaan nanti dia akan bertakung dekat kapet lah. So sama juga speaker tu pun, air dalam pintu dia boleh keluar, dia akan basah kat kapet. Okey. Selain pada tu banyak lagi lah punca leaking. Dia boleh masuk ikut cermin, dia boleh masuk ikut body, dia boleh masuk ikut soket pintu, dia boleh masuk ikut apa ni, paip buang air aircon tu. So banyak. Tapi aku buat video berkenaan dengan pintu, jadi aku cerita pasal pintu lah. So dekat pintu tu, dekat bawah tu, dia ada dah lubang air. So tolong tengok lah, jangan bagi dia tersumbat. Kalau tersumbat nanti air tak boleh keluar, air bertakung. Okey. So plastik tu, walaupun lubang dekat bawah pintu tu tak tersumbat, tapi air dia akan meleleh ke dinding pintu. So air pun akan boleh keluar jugalah. Air akan boleh masuk dalam kereta lah. Okey. Tak semestinya lubang tu tersumbat. Lubang tu okey pun air boleh masuk dalam kereta. Kalau lubang dekat bawah pintu tu tersumbat, lagilah air boleh masuk. Okey. So, tak ada apa dah. Jadi boleh pasang balik lah door trim pad lah. Okey. Check balik lah skru-skru semua tu. Alright. Okey, jadi kereta ni, kereta Gen 2 yang aku buat motor power window ni. So, aku tukar sekali lah switch dia. Okey. Jadi main switch dia ni elok, tak rosak pun. Tapi tengok ni, untuk button yang belah kanan ni habis pecah, hilang. Okey. So sebab apa? Sebab
owner dia main Swiss tingkap, kejap boleh naik, kejap tak boleh, kejap boleh turun, kejap tak boleh. Lepas tu dia geram, dia tarik sampai patah terus Swiss ni. Okey. Nampak patah. So tak boleh buat apa dah lah. Okey. Jadi Swiss dia ni elok lagi sebenarnya. Belah kiri elok, belah belakang elok. Cuma masalahnya motor power window. Okey. Masalah dia motor power window. Bukan Swiss ni. So dah tak ada yang belah kanan ni, tak boleh buat apa lah. Jadi aku terpaksa tukar Swiss baru. Okey, so main Swiss power window Gen 2. Senang ke payah nak tukar? Okey, senang je. So kita akan congkel daripada atas, kita akan tuai pada atas. Tak kisahlah kau nak pakai apa pun. So aku tak ada benda kat aku ada duit shilling. Jadi aku guna duit shilling lah. Kau selit kat sini. Lepas tu kau tuai dia. Okey. Nampak tak? Kan dah tercabut. So aku kena tarik kuat sikit lah. Yang baru dia fit sikit. Okay, dah tercabut. So bawah dia tu ada soket. Okay, picit soket tu tarik. So nak pasang, kita akan pasang belah belakang dulu. Bagi masuk belah belakang. Lepas tu baru kita masukkan depan, tekan. Okay, siap. So Swiss lama ni boleh lah kalau nak belek-belek, nak tukar lampu kat dalam dia ke apa kan. Jadi memang kena tukar Swiss baru lah. Okay. Okay, jadi sebelum bagi kereta ke owner, aku nak test lagi sekali lah. Okay, ni belah kiri, turun. Naik. Okay, so yang ni yang belah kanan. Okay, jadi untuk run channel aku tukar sebelah je lah, belah kiri. So belah kanan aku tak tukar sebab tak ada stok. Okay, kat Shopee tak ada, Lazada tak ada, online tak ada, kat spare part, dekat 20 spare part pun tak ada. So aku terpaksa guna yang lama balik lah. So aku tak buka yang belah kanan, aku tukar yang belah kiri saja. Jadi yang belah kanan ni aku buat macam mana? Aku letak silikon lah kat dalam ni. So silikon, okay, kau nak pakai ni pun boleh lah. Ini ada jual dekat DIY. Yang ni, car window lubricant. Aku pakai ni sebotol, barulah dia nak okey sikit. Okay, so nak lagi elok aku pakai yang ni. Yang ni polish tayar, silikon punya. Yang ni mantap sikit lah. Yang tu dia licin sikit lah. So nampak ada kesan-kesan dia ni. Dia lah ni. Aku gosok pakai polish tayar tu. So aku masukkan celah ni. Turunkan cermin. Lepas tu benda tu picit. Kalau ada picagari, okey lah picagari. Sedut pakai picagari, tembak kat dalam ni. Tembak banyak-banyak. Tembak banyak-banyak. Sama dengan belah sana. Tembak-tembak bagi dia meleleh turun. Lepas tu baru buat naik tingkap. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kena main banyak kali. Okey. So benda ni kena buat selalu lah. Okey, seminggu sekali ke. Ataupun kalau tengok dia tak berapa elok dah, kau buat lah balik. Macam tu lah kalau getah lama. Dia dah tak berapa elok. Okey. So tu je lah video aku untuk kali ni. Cara macam mana nak tukar, nak check motor power window, regulator power window. Lepas tu macam mana nak keluarkan cermin, macam mana nak tukar run channel depan untuk kereta Gen 2. Okey, untuk kereta Gen 2. Okey. Assalamualaikum.